Dekat tangan aku ni ada satu booster box daripada Destined Rival. Harga dia masih sama lagi, iaitu RM1,000. Hola, bersama aku lagi kali ni Rancangan Joslim. Apa khabar semua? Okey, macam yang kau dah tengok video yang lepas, tapi video ni mungkin aku upload selepas video One Piece aku rasa. Tapi aku rekod awal sebab supaya nanti mudah untuk aku edit. Kalau apa-apa berlaku, ada emergency aku tak sempat nak rekod, aku dah ada video backup. Jadi macam yang korang tahu, sebelum ni kita dah buka satu ETB daripada Destined Rival. Jadi untuk hari ni aku berpeluang lagi lah untuk membeli satu booster box. Set ni, set yang ke-10, aku masih lagi dapat membeli satu booster box daripada Destined Rival. Maksudnya aku tak ada lagi skip untuk booster box daripada Scarlet and Violet. Aku dah buka daripada Sword and Shield Scarlet Violet pertama, iaitu base set. Lepas tu kita dah buka kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan yang ni yang terkini adalah yang ke-10. Macam yang kau tahu, sejak daripada Journey Together harga booster box dah start naik kepada RM1,000. Emotional damage. Dan yang ni pun aku dapat harga dia pun RM1,000. Tapi yang ni tak silap aku, dia tak ada promo card macam Journey Together. Journey Together tu dia ada promo card. Tapi untuk ni dia tak ada promo card. Tapi harga tak sama disebabkan aku rasa yalah, Team Rocket punya set ni mahal macam dulu-dulu. Mungkin satu hari nanti pun akan jadi lebih mahal. Jadi aku dapat satu ni dan aku akan buat 2 part lah macam biasa. Kalau buka booster box aku akan buat 2 part. Aku tak macam dulu-dulu bajet banyak, kita boleh buka satu box, satu booster box, satu booster. Sekarang ni aku bajet dah ciput sangat. Jadi kita boleh buka satu booster box untuk jadikan 2 part. Jadi untuk hari ni, sebelum ni kita dah buka kanan, hari ni kita akan buka sebelum ni kita buka kiri, dan hari ni untuk booster box Destined Rival ni kita akan ambil belah kanan dulu, dan part kedua kita akan ambil belah kedua. Jadi nanti korang boleh pilih team kau nak team apa, okey? Jadi aku tak nak buang masa, takut booster box ni dia panjang sebab dia ada 18 booster pack, okey? Jadi jom kita buka Destined Rival booster box. Jom kita buka. Jom. Okey, macam aku cakap tadi, hari ni aku nak buka Destined Rival. Jadi depan ni ada satu booster box daripada Destined Rival. Jadi macam yang seperti yang aku katakan tadi, kita akan buka 18 pertama daripada kanan dulu. Lepas tu kita akan buka kiri untuk part yang kedua, okey? Okey, macam aku cakap tadi, aku dah settle bahagikan team. Jadi kita ada Team Rockets, okey. Kita ada Team Ho-Oh dengan Ethan dan Ho-Oh. Dan kita ada Cynthia dengan Garchomp, dan kita ada Giovanni dan Mewtwo, okey. Jadi aku akan buka pack pertama, okey. Kita ada 18 pack total. Korang boleh pilih team, kau nak team mana. Macam aku akan pilih team Giovanni dan Mewtwo lah sebab aku lebih minat Mewtwo, okey. Card pertama aku bagi. Kita ambil 18 pack daripada tim kanan. Kita mulakan dengan Psychic Energy, Small Leaf, Torchic, dan macam yang korang tahu, dalam set ni banyak card yang best-best dan korang boleh pilih tim nanti. Kau nak tim mana, dan kau kena tengok kedua-dua part supaya korang boleh nilaikan tim mana yang menang. Untuk part pertama ni kita tak boleh tentukan siapa yang menang. Kadang-kadang dia akan buat comeback dekat akhir-akhir nanti, okey. Jadi kita ada Reverse Holo, Team Rocket, Border Bots, dan kita ada Arven Granted sahaja. Jadi pack pertama daripada Team Rocket tak ada apa-apa. Kita buka pack kedua daripada Team Rocket. Kita tengok ada tak sesuatu. Okey, code card macam biasa. Kita pergi dengan energy, okey. Pack kedua daripada Team Rocket, kita ada Buizel, dan kita ada Team Rocket Porygon. Kita ada Ethan Sudowoodo, Huntail, dan kita ada Ethan Pinsir. Kita ada Scat Ash. Kita ada Ponyta Reverse Holo. Kita ada Team Rocket Hypno, dan kita ada Ethan Taplusion saja. Nampaknya tak ada apa-apa untuk pack kedua daripada Team Rocket punya team. Kadang-kadang mungkin daripada Team Rocket ni tak ada apa-apa, kita tak tahu, tak berani nak jamin. Jadi satu kad dari belakang kita bawa ke depan. Kita Psychic, kita ada Energy, kita ada Team Rocket,
Fomantis dan Squirrel dan Cynthia Roselia, Team Rocket Weezing, Granite Cave, Team Rocket Ampharos, Nosepath Reverse, okey. Pun tak ada apa-apa untuk ni. Dan ada Team Rocket Porygon dan kita ada Analip saja. Apa pun tak ada apa untuk ni. Dan kita teruskan pack yang seterusnya. Okey. Pack seterusnya kita tengok code card. Nampaknya masih tak ada hit lagi untuk team sekarang ni. Team Rocket tak ada apa-apa lagi. Kita pergi ke Zubat, Heart Flame, Team Rocket, kita ada Cynthia Melodic, kita ada Heathen Taplutions, Reverse Holo, kita ada Reverse Holo Carbine dan kita ada Team Rocket Sneasel. Okey. Bila dia letakkan watak tu bagi aku sangat cantik. Dan pack terakhir daripada Team Rocket ni, kita tengok macam mana. Ada tak sesuatu ataupun memang Team Rocket tak ada apa-apa, ataupun dia kat part tu belah kiri nanti dia akan ada macam-macam yang akan keluar. Ponytas, kita ada Scraggy, Mudbray, Breloom, kita ada Houndoom, kita ada Energy, kita ada Medicham, Fomantis Reverse, Rotom Reverse, dan kita dapat Rapska EX. Nampaknya satu hit sahaja daripada Team Rocket, iaitu Rapska EX saja. Macam Pokemon ni tak tahu lah, macam first time aku tengok. Adakah ini Pokemon baru? Kalau korang tahu sila komen di bawah. Okey. Dan kita beralih kepada Team Ho-Oh. Okey. Kita dah pergi ke Team Ho-Oh dan aku macam biasa masih menggunakan playmat mainan abah kelima. Sebab bagi aku sangat lawa untuk mainan abah kelima, sebab aku guna. Okey, code card untuk pack pertama daripada Team Ethan Ho-Oh. Siapa Team Ethan Ho-Oh boleh beritahu dekat ruangan komen. Okey, ada Tebaz, kita ada Cynthia, Skarmory, Team Rocket Hypno, Team Rocket Arbok, kita ada Spike Math Gym, Hippopotas Reverse, kita ada Arrokuda Reverse dan kita ada Crustle Holo saja. Nampaknya pun daripada Ethan Ho-Oh pun belum ada hit apa-apa. Kita teruskan pack kedua. Pack kedua. Okey, code card macam biasa. Dan kita tengok ada Energy, Team Rocket Nidoran, Team Rocket Fluffy, kita Team Rocket Drowsy, Toxcool, Orgerpon, Team Rocket Liepard, dan kita ada Marnie Morgram Reverse, Scary Ash Reverse, dan kita dapat Team Rocket Crobat. Nampaknya kita masih dapat EX lagi. Kita belum dapat hit-hit yang seperti IR, Full Art ataupun yang seakan dengannya. Kita tak jumpa lagi. Setakat ni EX saja. Dua-dua pack keluarkan EX. Kita teruskan pack Ho-Oh yang seterusnya. Okey. Kita tengok ada tak sesuatu dalam ni. Code card macam biasa. Satu pack dari belakang, satu card dari belakang bawa ke depan, dan kita mulakan Energy. Dan kita Rocket Meowth, Diobel, Ethan Cyndaquil, Manshift, Team Rocket Factory, Luractis, Team Rocket, Reverse Holo, dan kita ada River Hole Graded, dan kita dapat Team Articuno. Okey, Articuno ni aku kena sleeve sebab ni Articuno yang aku akan simpan. Okey, Reverse Holo, dia punya Holo Ray. Kalau ada Reverse Holo pun aku akan simpan. Okey, jadi kita teruskan pack terakhir daripada Ho-Oh dan Heathen. Kita tengok ada tak sesuatu dalam pack ni. Okey, dan korang dah pilih team ke belum? Pilih team tu sangat penting. Okey, dalam set ni yang aku nak sangat tengok adalah Moltres dengan SIR yang sangat cantik bagi aku. Snover, Hippopotas. Setakat ni tak silap aku, kalau dalam SIR yang dia dah keluarkan adalah Moltres saja kan, tak silap aku. Moltres yang sebelum ni pun Moltres kan, bukan Zapdos. Zapdos. Lepas ni Moltres. Articuno belum ada dapat SIR. Aku risau juga sesi akan datang ada keluar SIR Articuno. Itu aku takutlah untuk membelinya, sebab kau tengoklah booster box macam ni mahal. Untuk kita beli satu booster box yang lain, lepas ni kalau ada Articuno memang sakit. Okey, kita pergi ke Cynthia punya karcong. Pun team ni dapat satu hit saja. Kita cuma dapat EX saja. Okey, kita teruskan pack seterusnya. Code card macam biasa, satu card belakang bawa ke depan, dan kita mulakan dengan Energy, Diobel, Ethan Cyndaquil, Manshift, kita ada Team Rocket, Barraskewda, Team Rocket Medicham, kita ada Reverse Luractis Reverse, dan MC Hype, dan kita
dapat full art Arboliva EX. Satu hit. Okay, full art. Nampaknya tak nampak hura-hura untuk kita dapat kad yang best nampaknya. IR pun belum keluar lagi. Kita teruskan pack seterusnya daripada Cynthia. Satu kad dari belakang bawa ke depan, dan kita mulakan dengan energy. Kita ada Hippopotas, dan kita ada Team Rocket Ekans, Combust Can, Cynthia Phoebus, Claydol, dan Team Rocket Ariana, Fluxel, Shroomish Reverse, Electabuzz Reverse, dan kita dapat Zamazinta Holo Rare. Okay, kita ada berapa pack lagi untuk Team Cynthia? Lebih kurang 2 pack saja, dan tinggal berbaki 1 pack. Dan kita akan tengok pack yang ni ada tak sesuatu. Kita tengok code macam biasa. Satu kad dari belakang bawa ke depan, dan kita mulakan dengan energy. Okey, kita ada Gimbal, Pinico, Clamperl, Ponyta, Cynthia. Kita ada Mark, kita ada Arcane, Marnie Scraggy Reverse. Lepas tu kita ada Ethan Pichu, dan kita dapat Ethan Ho-Oh. Nampaknya dapat satu lagi AX. Nampaknya kalau kita ikut pada rate sekarang ni, Team Cynthia dia telah mendahului. Okey, dan kita teruskan pack terakhir daripada Team Cynthia. Adakah Cynthia akan buat comeback? Kita tak tahu Dan kita ambil satu kad belakang bawa ke depan, dan kita mulakan dengan energy. Kita ada Marnie Morpeko, kita ada Team Rocket Lavita, Blipbug, Catadil, Ethan Adventure, Abomasnow, Team Rocket Weezing, Team Rocket Dotsler Reverse. Kita dapat Crustle IR pertama kita, dan kita ada Team Rocket Zapdos. Sebenarnya aku dah dapat dah Crustle ni dalam ETB gitu. Kita dapat lagi sekali. Aku tak tahu kenapa dia suka dengan aku. Dan kita teruskan kepada Giovanni Mewtwo. Okay, nampaknya tak ada kad yang menarik lagi Yang artwork dia sangat menarik untuk aku, yang menarik, yang buat aku suka dengan kad tu. Setakat ni kad-kad ni adalah biasa saja. Kad-kad biasa saja keluar. Aku rasa mungkin dia akan buat comeback dekat Team kiri nanti. Team Rocket Ogerpon Reverse, dan Team Rocket Mimikyu Reverse, dan kita dapat Regirock EX. Okey, kita dapat Regirock EX. EX lagi masih keluar, masih biasa. Paling wow pun setakat ni full art. Dan kita teruskan kepada team masih Mewtwo Giovanni lagi Tengok pack yang seterusnya. Okey, sorry, card energy pun dah share. Kita tengok Dotsler, kita ada Applin, Team Rocket Zubat, kita ada Meowth, kita ada Energy Recycle, Team Rocket Houndoom, Machkrow, Beldum Reverse. Kita dapat Kangaskhan IR. Ni sangat lawa bagi aku, Kangaskhan IR. Dan kita dapat Cynthia Roserade sahaja. Ni antara artwork yang aku minat juga, iaitu Kangaskhan. Okey, ini satu IR lagi daripada Team Giovanni dan Mewtwo. Kita tengok pack yang seterusnya, ada tak sesuatu. Okey, macam biasa code card aku belanja. Satu kad dari belakang bawa ke depan, dan kita mulakan energy, Scraggy, kita ada Bray, kita ada Breloom, kita ada Snover, Team Rocket Giovanni, Cynthia Spiritomb, Fortress, Team Rocket Zubat Reverse, kita ada Erwin Sandwich Reverse, dan Zeraora Holo Rare. Nampaknya kita tinggal 2 pack lagi yang terakhir. Kita teruskan pack yang seterusnya sebelum kita mengakhiri kita punya video untuk hari ini. Okey, kita ada energy, kita ada Purloin, kita ada Team Rocket Marip, Slugma, Yanma, Team Rocket Mimikyu, Robopass, Reverse, Team Rocket Porygon 2 Reverse, dan Magcargo sahaja. Nampaknya untuk tim ni pun hanya 2 saja keluar. Tengok last pack, adakah last pack magic Setakat ni hit yang kita dah dapat hit yang kita dapat lebih kurang 5, 6, 7 saja hit. Adakah last pack magic untuk part pertama ni? Kita tahu. Code card macam biasa, Tarantula, Magikarp, Ethan Pichu, Taurus, Team Rockets, Primus Orgapon, Shamey, Team Rocket Mark Reverse, Energy Recycle Mark, dan Blaziken. Lawa Blaziken ni. Tapi dia tak ada kepunyaan tuan dia. Nampaknya untuk part pertama ni kita dapat lebih kurang dalam 4 EX, 2 IR dan 1 full art.
Jadi jangan lupa untuk tengok part kedua nanti, okey? Jadi kita jumpa dalam episod akan datang. Ciao. Assalamualaikum.